Halo, halo, halo. Jumpa lagi kita. Okey, hari tu kita pergi ke mana? Hari ini kita pergi ke satu tempat namanya Candi Ijo. Apakah itu Candi Ijo? Bukan Kecang Ijo, okey. Candi Ijo. So kita nak pergi tengok apakah itu Candi Ijo dekat Jogja. Kita masih dekat Jogja kan itu. Jogja. Hari pertama kita di Jogja. Kita masih ada 2 hari lagi. And of course kita masih merantau daripada Jakarta pergi ke Bandung, lepas tu pergi ke Jogja, Surabaya dan Bali. Alright, so hari tu kita nak pergi ke Candi Ijo. Kita mesti tahu apa itu Candi Ijo. Jom. Kita akan pergi ke lereng Candi Ijo. Bukan kacang ijo, okey? Bukan kacang ijo. Direbus ya. Wow. Candi Ijo. Wow. Sangat menggerikan. Kejap. Tengok barang bawah, geng. Tinggi, geng. Okey. Geli juga. Begitunya, geng. Lereng Ijo. Candi Ijo ke atas. Itu lereng Ijo. Oh, lereng. Oh. Geng. Tu 400 meter, tak silap aku, 400 meter dari paras air. Tinggi. Lebih bahagia dari 3 apa ni? Lereng Ijo. Gitu dia. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, Jogja. Wow. Bakso. Cute-nya. Guys, bakso bakar. Betul. Let's go, Candi Ijo. Jangan buang masa. Go. Besar bacok. Drone. Dilarang mengoperasikan drone. Tak boleh main drone. Jalan. Ya. Sampai atas. Ini atas loh. Jarang merokok. Let's go. Buang sampah dulu. Okay. Apakah itu Candi Ijo? Inilah Candi Ijo. Orang tengok. Candi ke Candy? Kumpulan Candy. Candy Crush. Ya, Candy Crush. Okay. Candy. Candy pula. Candi Ijo. Betul lah nya. Distinct. Ini dah runtuh, geng. Ini dah runtuh. Okay, apakah benda tu sebenarnya keistimewaan? Okay, kelak kita baca. And of course, mungkin kita orang datang ke Jogja and datang ke situ, wajib datang ke Candi Ijo. Ada sikit-sikit candi apa? Ada sikit-sikit apa nama candi ya? Candi Ijo. Sikit-sikit yang Borobudur. Boro? Candi Borobudur. Candi Prambanan. Mesti wajib datang. Barulah bak kata dia orang sah orang datang ke Jogja. Wajib datang ke Candi Ijo. Apa-apa candi lah sini. Tengok. Okay, the view. Tinggi, geng. The highest place. Jom kita naik. Ini ada tangga.
Let's go. Let's go. Wow. Oh, Wow. yeah. Yeah. Tu dia. Macam ni. Okay guys, what is this thing? Aku pun tak faham. Nanti aku tanya. What is this actually? Macam mana Kak? Candi ini dibuat oleh 3 hal Kak. Ya, 3 hal. Okay, 3 hal. Ada 3 hal. Okay. Yang pertama, jangan cari hal. Baru aku mau rekod. Baru okay. Yang kedua, jangan buat hal. Aduh. Yang ketiga, Macam-macam hal. Aku. Aduh. Betul-betul. Here we go. story ada 3 hal. Jangan cari hal, jangan bikin hal. Itu dia geng. Nih, jep lagi. Ya. Sunset. Sunset dah. Sunset. Ya. Kalau ada awan tuh. Okay, kita pusing Candi Hijau tu. Let's go. Kita pusing Candi Hijau tu. Wah, sebelah tu. Okay. Biar saya tolong zoomkan apa yang atas ni. Yes, what is that? Okay. That is that. Candi Hijau. Dilarang naik ke atas. Ada signboard no, don't climb. Dilarang naik ke atas. Ini boleh? Oh, dia boleh naik tapi tak boleh panjat. Wow, this is so amazing. Yeah. Yes. Wow. Lagi sekali.
So did you take your Candi Ijo picture? Candi ya. Candy Candy Crush. Candy Crush. So the Candy Crush. Macam mana awak ambil gambar dia? Yeah. Candy Crush. Candy Crush. Candy. Oh, di atas tu. 400 meter paras laut. Oh. Oh. Dah dapat dekat sini ramai. Duduk sini. Malah naik dah. Wait time dah. Banyak bahagian-bahagian candi-candi yang telah roboh sebelah tu. And this side. Yeah. So sayangnya belum dapat dibaiki. I don't think so they will do that. Mereka akan just do like this. Ya, ini yang masih teguh. Sapi 3 hari. Turun ke bawah. Kita tengok kat bawah sana. Lagi banyak yang runtuh-runtuh. Okey geng, kita masih dekat Candi Ijo, Jogja. Dilarang memanjat. Tak boleh memanjat. Impas boleh. Tu dah runtuh dah tu. Tu pun dah runtuh. Okay. Right. Let's go this side. Beginilah di dalamnya. Siapa yang pernah pergi ke sini tolong komen. Komen. Okey. Siapa-siapa yang pernah datang ke Candi Ijo dekat Jogja, sila komen. And apakah yang anda tahu pasal Candi Ijo tu? For those friends, ini dah first time saya datang ke sini untuk melihat apakah yang ada dekat Candi Ijo. By the way, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Akan ada vlog, banyak lagi vlog yang akan datang. Kita masih ada baki 8 hari di Jogja dan di Bali. Jelajah Indonesia, Surabaya, Jakarta, Bandung, sampai ke Bali guys. Jom kita explore. Dalam sana tuh. Di sana. Sini. Situ tanda sana. Mana kamu? Bawa susah.
Yang ni dah runtuh, geng. Yang satu ni dah runtuh. Okay, kalau korang tengok di atas sana, tadi kita di atas sana. Okay, kan kita pergi ke sebelah sini lagi, di side kat bawah. Oh, kita turun di bawah tu. Okay, di side ni pun dah runtuh. Dah runtuh dia tu, batu-batu tu. Ouch. Dilarang memanjat ke atas. Nice. Oh, dia ada ruang kat sini, geng. Masih ada ruang. This area. Here you go. Don't climb me. Let's go this side. Oh, yes. Ukiran dia di setiap sudut sama, geng. Sebelah kiri, kanan, depan, belakang sama aja. Ada kepala sana. Okay, geng. Kita lagi jalan-jalan situ. Masih dekat situ. We try to go down there. Go bawah sana. Banyak yang dah runtuh-runtuh. Candi Ijo, geng, di Jogja. Banyak dah runtuh. Tu semua dah runtuh tu. Runtuhan. Tadi kita di atas. Dan kita tengok ke bawah tu, semua dah runtuh. Runtuhan. Okay, so we going up. We're going up. Ini area. Ini macam dah tak ada
Tu dia rata saja. Area ni rata saja. Mungkin dah runtuh. Ni semua batu-batu kan. Batu, bukan simen noh, batu tu. How they do, I'm not sure. Tak silap aku, betul semua batu. Batu yang dipotong, bukan simen. Yang bukan simen yang dia buat macam kita zaman dia tu belah konkrit, no. Alright. Tu ada kolam situ, geng. Jom air mak kita. Macam ada kolam kat area tu. Let's go. Ya. Yeah. Oh, bukan kolam, bukan kolam. Sebelah tu. Okay. So, ya je. Aku dah beri atas tadi. So, kita akan tengok sunset. Sekejap lagi sunset. So, hari itu Sunday kita tak ada buat apa. So, kita melawat tempat-tempat yang berwajib kalau pergi ke Jogja. Kata geng-geng kita yang berada kat sini. Kalau pergi ke Jogja, mesti datang ke Candi Ijo tu. Ada beberapa candi lah. A few, but this one is the nearest we can go. Yang paling dekat kita pergi. Alright. So, petang ni makin ramai orang. Let's go. We go up untuk tengok sunset. Okay. Let's go. Masuk. Aku sih pasti masuk berbayar ke sini. Tapi sebab tadi masuk tadi macam ada kawan yang tolong bayar, tak pasti masuk. How much? Very nice. Kita naik balik, geng. Kita naik balik. Here we go. Right. Ni banyak video ni, trip ni ya. Banyak dapat video. Ya. 3 hal ingat. 3 hal. Itu hal saya tu. Itu hal saya. Anda keletihan. Ya, haus. Haus. Anda haus. Ya, sabar. Masih ada masa lagi. Ya. Okey, goodbye. Bye lo. Yeah.